Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi, dakwah kepada bukan Islam adalah kerja utama para anbiya sehingga mereka sanggup berperang jika dakwah terhalang. Tuntutan ini terakam dalam kebanyakan surah termasuk sebagai mesej utama seperti surah Yasin, Al-Kahfi, As-Sajadah dan Al-Ikhlas dengan berbagai istilah seperti litunziru, wayunziru, balau dan kul selain istilah dakwah itu sendiri. Dakwah kepada bukan Islam boleh dibuat di mana-mana, tetapi kini peluang terbaik itu ada di Filipina, di mana penduduk majoriti adalah Kristian, iaitu 92% daripada 115 juta penduduk. Di Pulau Sibu itu sendiri pula hanya 0.5% Islam daripada jumlah penduduk 5 juta orang. Mereka adalah sangat bermakna bagi kita kerana mereka asalnya sebangsa, seugama di samping berjiran dengan kita. Keinginan mereka untuk kembali kepada Islam atau balik Islam sangat hebat dan hanya menunggu gamitan kita. Apapun gamitan ini perlu kepada dana keuangan. Tidak cukup dengan syarahan semata-mata. Satu orang masuk Islam perlukan RM30, di mana RM10 untuk pemberian 2 kilogram beras di hari pengislaman dan RM20 lagi untuk 2 kali follow up dakwah dan fardu ain. Kini anda boleh turut berdakwah mengislamkan sebanyak mungkin yang anda inginkan hanya dengan RM30 bagi satu pengislaman. Dalam hadis riwayat Muslim menyatakan setiap Muslim wajib berjuang fi sabilillah, sama ada di lapangan maupun menyokongnya. Sesiapa yang membekal alat berperang fi sabilillah, dia turut berperang. Untuk tahun 2026, kita perlu mengislamkan seramai 100,000 orang bagi mencapai target pengislaman 500,000 orang di Sibu sebagaimana perancangan fasa 1 bagi 10 tahun pertama mulai 2017 hingga 2026. Ini bermakna pada tahun 2026 kita memerlukan RM3 juta untuk tujuan pengislaman di Sibu. Pihak kami sangat berharap bantuan daripada anda semua untuk kita sama-sama terlibat dan mempunyai saham dalam program pengislaman di Sibu, dan bersamalah kita kembalikan Islam di Filipina. InsyaAllah. Terima kasih. Jazakallah khairan katsira.